semua masih ingat, pada 27 Januari tahun ini, kita semua telah berkumpul di sini bagi majlis perasmian Jambatan Marudi yang juga telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Hari ini kita berkumpul sekali lagi bagi meraihkan hari yang penuh bersejarah dan yang kita nanti-nantikan selama ini, yaitu Majlis Pelancaran Projek Baru Miri Marudi, Marudi Mulu dan Long Panai Long Lama, ataupun yang lebih dikenali dengan 3M2L. Saya masih ingat pada satu ketika perjalanan dari Miri ke Marudi pada masa itu mengambil masa sehingga sekurang-kurangnya 3 jam dengan jalan yang amatlah teruk, becak dan sebagainya. Pada si mula terus ke Mulu Penguang yang badan. So I was very relieved and I counter propose that this road be connected to Kuala Melinau dan dari Kuala Long Panai to Long Lama. Maka pada ketika itulah lahirlah sebuah projek bagi membina jalan baru dari Miri ke Marudi, Marudi ke Mulu dan sekaligus menghubungi Marudi dan Long Lama yang kini dinamakan ataupun di-rebrand sebagai 3M2L. Maka pada hari ini kita semua akan menyaksikan peristiwa yang sangat-sangat bersejarah di mana projek 3M2L ini akan dilancarkan sebentar nanti oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi sendiri sebentar lagi. Saya yakin hari ini akan dikenang oleh generasi-generasi yang akan datang sebagai satu detik permulaan transformasi kawasan Baram dari kawasan pendalaman yang jauh ketinggalan kepada Baram yang lebih progresif dan berdaya saing. Bak kata perpatah, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan rakan-rakan kita yang lain di seluruh Sarawak ini. Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi, dengan ini bolehlah saya katakan Marudi dan kawasan Baram akan menjadi kubu kuat, lebih kuat bagi kerajaan GPS pada masa-masa akan datang. We the wakil rakyat in this region, especially in Baram, yaitu saya sendiri, Yang Berhormat Datuk Grawat Gala, Yang Berhormat Datuk Dennis Ngau dan Yang Berhormat Datuk Anyik Ngau, Ahli Parlimen P22 Baram, will extend our fullest cooperation to Yang Amat Berhormat through thick and thin and do whatever and wherever it takes to ensure that all seats in Baram are in safe hand. Untuk makluman Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi, pada hari ini selain daripada penduduk dari Marudi, penduduk dari Bakok, Tinjar, Long Lama, Mulu, Bario, Miri serta kawasan lain di Baram juga turut hadir bagi menunjukkan sokongan serta bagi menzahirkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi dan Kerajaan Sarawak. Selain daripada projek 3M2L ini, Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi telah meluluskan peruntukan bukannya berjuta tetapi berbilion ringgit untuk kami di sini bagi pembinaan sistem jalan raya, jambatan, bekalan elektrik luar bandar, bekalan air luar bandar, sistem telekomunikasi dan pelbagai kemudahan dan prasarana yang kita bakal nikmati di masa-masa yang akan datang. Semua ini adalah hasil daripada kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi melalui pendekatan Rural Bias Development Policy yang telah menekankan pembangunan seimbang antara kawasan bandar dan kawasan luar bandar. Adanya kekuatan ekonomi, cara kita menguruskan ekonomi, pendapatan kita bertambah,
kita beri balik kepada rakyat. Hari ini kita beri balik 3,8 bilion kepada orang Barat. That is not small. Almost 4 billion. Bukan saja jabatan malah jeraya pun pola. Dari Miri ke Marudi R5. Hari itu saya nak kongsi dengan kita 3 perkara yang menjadi game changer dalam pembangunan kita termasuk di Baran ini. Pertamanya ialah jalan tu 3M 2L. Miri, Marudi, Mulu, Long, apa nama longnya tadi? Long lama. Tapi kita malah long baru, bukan long lama. Dan juga long lama ke long panai. Jangan lupa M 3M 2L. 3M 2L itu adalah anak kepada GPS. Bapaknya GPS yang mengeluarkan anak 3M 2L yang menjadi agen perubahan di B, yaitu barang. Dan kita kerja kuat. Kalau tak ada duit gini nak mula jalan, bukan jalan aja situ Northern Highway antara Lembang dengan Lawas. Kita pola juga yang akan menghubungkan 3M 2L, maknanya seluruh kawasan utara Sarawak are connected, dan ia menjadi satu laluan pembangunan ekonomi untuk masyarakat di utara Sarawak. And we are not just talking, we are acting on it. Alhamdulillah, 8 tahun saya menarujui Sarawak. Boleh lihat Sarawak sudah berubah. Yang berhormat Premier Sarawak diberi duduk kenamaan, dan insyaAllah sebentar saja nanti hari ini kita bakal saksikan yang berhormat Premier Sarawak menyempurnakan simbolik peresmian dengan mengimbas lafaz tanah diberarti khas. And let's do the countdown in 3, 2, 1. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang bersama dengan saya sekarang ni ya. Saya kini berada di tapak pembinaan jalan baru di Baram. Baiklah, sekarang lihatlah, jentera berat sudah pun menggali tanah. Itu dia, kerja keras sedang berlaku di hadapan kita sekarang ini, dan pekerja-pekerja sedang sibuk memasang pengaran jalan dan bertungkus lumus menjalankan projek pembinaan jalan raya ini. Inilah jalan yang dahulunya jalan lama yang sempit dan membimbangkan pengguna jalan raya, dan ia bakal berubah menjadi jalan moden yang lebih selesa, yang akan menghubungkan komuniti, yang akan membawa harapan baru kepada semua. Dari Miri ke Marudi, Marudi ke Kuala Melintang Bulu, dan Long Panai ke Long Lama. Inilah langkah awal untuk menuju jaringan jalan raya yang lebih baik untuk rakyat. Dan disinilah bermulanya transformasi besar untuk generasi kini dan masa depan. Bersama rakyat, bersama pembangunan, Sarawak maju makmur. Bukan yang paling kedua hadirin.
Alhamdulillah, satu lagi detik penting bersejarah dalam pembangunan dan naik taraf infrastruktur di Sarawak. Dan insyaAllah projek 3M2L ini dijangka akan memperkukuhkan lagi akses jaringan jalan raya di kawasan terpencil dan seterusnya meningkatkan tahap keterhubungan demi kesejahteraan rakyat.